Hey gang, selamat datang ke channel Asa Production, di mana channel ini akan berkongsi ilmu yang serba kekurangan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam video kali ini, saya akan berkongsikan cara menukar minyak enjin atau minyak hitam Pro 2 Asia. Seperti biasa, channel ini sesuai bagi mereka yang ingin bertukar secara DIY atau apa-apa sahaja mahu tengok video secara santai. Dan perkakas atau alatan dan material yang diperlukan adalah pelayar, L-wrench 14mm, oil filter wrench, kain dan semestinya oil filter. Dan tak lain tak bukan minyak enjin. Kali ini saya gunakan minyak enjin fully synthetic 0W20 daripada Pro 2. Dan untuk berada di zon yang selamat untuk enjin anda, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan menggunakan barang yang original supaya material tersebut kompatibel dengan enjin kereta anda dan anda boleh pakai lama. Dan hanya untuk nota, tuan-tuan dan puan-puan tak perlulah gunakan peralatan atau material yang saya gunakan bulat-bulat. Saya hanya cadangkan apa yang saya ada dan sesuai. Dan tunggu apa lagi? Jom kita tukar minyak enjin Pro 2 Asia. Dan sebelum kita mulakan servis kereta, keselamatan adalah nombor 1. Kalau boleh, pakailah glove supaya tangan tak kotor sangat. Dan pastikan anda pakai kasut yang sesuai. Okeylah. Saya ceritakan sedikit sejarah kereta ni. Kereta ni dah terlepas servis hampir 2000 km. Kalau kita lihat kat stiker servis yang ditampal tu, kereta ni patut diservis pada kilometer 121,217. Cuba tengok pada speedometer tu. ODO dah cecah 123,145 km. Sekarang memanglah boleh jalan. Tapi kalau lenjan, enjin last-last boleh naya. Untuk nasihat, servislah minyak enjin pada setiap 10,000 km atau 6 bulan. Buat mana-mana yang datang dulu, sama ada kilometer ataupun tempoh. Untuk kes enjin yang lama, mungkin sedikit berbeza. Mungkin minyak enjin perlu ditukar pada 5,000 km atau 7,000 km, bergantung juga pada jenis minyak enjin yang dipakai, sama ada mineral oil, semi ataupun fully. Okey, yang bab tu kita tak perlu nak bincang dalam video kali ini. Dan jom kita mulakan servis. Okey, bagi mana yang baru nak servis kereta secara DIY, jangan takut. Video ni akan tunjuk secara satu persatu. Bagi mana yang tak tahu nak buka hood depan Pro 2 Asia, dia ada dekat cabin driver. Bahagian kanan bawah tu, tarik je butang tu. Anda kemudian akan terbuka. Dan tangan tu selutlah dekat bawah hood depan tu dan tangan akan rasa satu macam twill. Tekan dan angkat. Okey, dekat sini saya gunakan jack untuk naikkan kereta tu supaya saya boleh masuk di bawah kereta itu. Dan saya tak naikkan kereta tu tinggi sangat sebab saya masih slim untuk masuk ke bawah tanpa perut kena dekat mana-mana bahagian kereta. Jadi, itu saya punya case. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa perut dah naik, mungkin tuan-tuan dan perempuan kena beli jack yang lebih tinggi lagi. Ya, dengan menggunakan pelayar kedai RM2, saya gunakannya untuk membuka oil cap tangki minyak enjin. Hal ini kerana oil cap ini kadang-kadang terlalu ketat untuk dibuka kalau gunakan tangan sahaja. Jadi, pelayar ini sangat membantu. Buka oil cap dan tarik sedikit dipstick supaya minyak enjin yang kotor dapat dibuang dengan lancar dari lubang di pan oil sump. Seterusnya, gunakan L-wrench bersaiz 14mm untuk longgarkan bolt nut atau drain plug oil sump minyak enjin. Buka ikut arah lawan jam jika pandangan daripada bawah. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan tangan sahaja untuk pusingkan bolt nut tersebut. Dengan memakai glove, tuan-tuan dan puan-puan dapat lindungi tangan daripada kena minyak yang kotor. Nanti senanglah nak jamah kuih kejap kalau rehat sebentar. Kalau saya nak suruh bini suapkan, saya tak ada bini, saya belum kahwin lagi. Okey, jom kita teruskan. Okey, pastikan semua minyak hitam atau minyak enjin yang telah dipakai itu keluar daripada tangki tersebut. Kalau boleh, sehingga ke titisan yang terakhir. Kemudian, jangan lupa untuk gantikan oil filter. Oil filter yang lama akan dibuka dengan menggunakan oil filter wrench. Tak seperti kancil atau Myvi. Aizia ni tempat oil filter dia agak sempit diletak ya. Dengan keadaan ruang yang kecil serta peralatan yang tak sesuai, susah untuk saya buka. Saya fikir masa tu mungkin saya kena tanggalkan tayar depan kanan untuk ruang yang lebih luas. Tapi ada mudguard pula.
Akhirnya, disebabkan dengan tangan saya yang muat untuk masuk celah-celah, saya berjaya buka oil filter menggunakan oil filter wrench jenis belt. Dan oil filter wrench yang rantai tu tak berguna dalam keadaan ni. Secara jujurnya, saya memang ada masalah untuk buka oil filter ni. Sebab mungkin orang yang pasang sebelum ni pasang terlalu ketat. Dan dengan keadaan ni memang saya tak cukup skill untuk buka benda tu. Saya tak tahu hanya saya yang menghadapi masalah ni ataupun orang lain juga. Tapi kalau ada, kongsi-kongsi lah dekat ruangan komen Boleh kita share-share kan. Setelah berjaya membuka oil filter yang lama, pastikan semua minyak keluar, okey? Dan tarik tangkungan minyak yang terpakai keluar supaya dapat ruang kerja yang lebih luas dan mudah. Tengok betapa kotornya minyak hitam ni. Okey, kemudian cuci sebaik mungkin segala benda yang boleh dicuci. Contohnya nut, oil cap dan dipstick. Tujuannya untuk membuang minyak yang lama. Dah halalang kan? Apa salahnya nak cuci? Tak dosa kot. Okey, buka minyak enjin yang baru. Dan calirkan minyak enjin yang baru tersebut di keliling O-ring oil filter untuk memudahkan pemasangan oil filter yang baru nanti. Dan jangan lupa untuk bersihkan juga kawasan oil filter. Lepas tu, apa lagi? Jom buang yang lama dan gunakan yang baru. Pusingkan oil filter anda arah jam sehingga rasa ketat. Guna tangan pun dah okey dah. Sebab dalam oil filter tu dah ada O-ring yang berfungsi sebagai seal. Kemudian, L-wrench saiz 14mm kembali beraksi. Okey, gunakan spanner ke atau apa untuk ketatkan nut pada oil sump. Dan jangan lupa lap supaya kita boleh kesan jika ada kebocoran lepas kita tuang minyak enjin. Dan inilah masa yang ditunggu-tunggu. Setelah kita buang minyak, ganti oil filter yang baru dan pasang balik nut di oil sump, kita tuang minyak enjin yang terpilih. Jangan tuang gelojoh pula, takut tumpah. Sedikit tips, kalau tak nak tumpah, boleh tuang secara mengiring. Dan kalau nak mudah lagi, gunakan oil funnel. Tuangkan dalam 2.7 liter. Lepas tu, cek dekat dipstick jika paras minyak enjin ngam ke tak. Kalau semua dah ngam, tutup engine cap dengan menggunakan pelayar kedai RM2 supaya tiada kebocoran. Okey, kalau semua dah set, boleh on engine kereta dan start untuk lihat jika ada kebocoran apabila enjin berfungsi. Kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, lepas tu tutup bonet, turunkan jack. Bila semua dah settle, benda yang agak penting juga, kita perlu lupuskan minyak hitam dengan selamat supaya alam sekitar terjaga dan tidak merosakkan hidupan seperti haiwan macam kucing, ikan, serigala atau apa-apa. Boleh hantar minyak hitam ke bengkel, okey? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, minyak dia agak kotor. Kotor gila. Okey, lepas tu saya nak enjoy perjalanan menaiki kereta Azia yang baru diservis. Memang smooth, berbeza sebelum ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, silalah jaga kereta anda dengan menukar minyak enjin supaya kereta anda tahan lama dan tidak menaikkan ekonomi negara akibat bengkel buat terlalu banyak duit. Gurau lah. Semoga video kali ini bermanfaat dan maafkan jika ada salah atau silap dan mohon betulkan jika ada. Assalamualaikum.